Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back channel Yusuf Sembang Kari. Akhirnya kita nampak Manchester United first game of the season yang aku boleh cakap agak selesa. And selesa dari Manchester United usually orang tak akan samakan, especially under Amorim so far. Manager yang paling struggle post Alex Ferguson kalau kau tanya aku in terms of record. Tapi disebabkan dia masuk pre-season, kita kena bagi dia masa. And aku antara orang yang aku tak nafikan cakap aku rasa masa untuk Amorim dah berakhir. Sebab kau at the end of the day, yes, kau perlukan masa. Tapi kau as a big club Manchester United we're talking about kan. So expectation sangat-sangat tinggi. Dan tak nafikan banyak manager dah masuk dan tak berjaya untuk dapat result yang macam mana banyak fans expect. Walaupun aku bukan ada MU, tapi aku ada expectation yang tinggi untuk that team. Kita dulu compete at the highest level. Kenapa dulu Arsenal 3 kali betul-betul terkecundang nombor 2 sebab Manchester United, sebelum yang sebab City ni kan. Tapi dah tak ada. Tapi walaupun aku rasa Amorim, aku rasa banyak persoalan yang perlu ditanya in terms of future dia, aku still berkeras. Cuma kemenangan cetak kemenangan. And harapannya adalah this is the start. Ini adalah penggunaan Amorim berjaya untuk implement dia punya style of play, kepercayaan dia, macam mana falsafah bola sepak perlu dimain, yang mana penuh dengan kecaman yang dikenakan kepada Amorim. Kecaman yang macam mana dia cakap, kau kena adapt dengan cara ataupun apa yang diperlukan dalam Premier League in order untuk kau dapat instant result. Tak sentiasa kau perlu apa orang panggil tekankan falsafah kau juga. Lagi kau play kau tak sesuai kan. Tapi sebab kau dapat result game ni Sunderland, shout out ke Amorim. Sebab game ni nampak gayanya, aku tak tahu, ada dua perkara. Mungkin pertama memang Amorim dah instill style of play dan players baru kau paksa guna dalam position sekian-sekian. Fernandes yang mana tak berjaya-jaya lagi, nampak lebih selesa. Walaupun aku tak rasa patut diteruskan, tapi kau kena cakap dia nampak berkesan. Antara yang tu ataupun yang kedua, which is kita boleh katakan yang mana dalam game ni Sunderland nampak macam takut sikit. Aku tak tahu apa pendapat orang, sebab ni bukan Sunderland yang kita tengok pada start season kan. Diorang antara team yang aku cakap apa, aku cakap diorang akan tanpa ketakutan, fearlessness, membuatkan diorang sebelum game ni top 10 so far dalam Premier League so far kan. So disebabkan game ni performance pun aku simplifykan, Sunderland nampak main takut. Aku tak tahu pasal dah lama gila diorang tak pergi ke Old Trafford. Maybe tu je reason yang aku boleh dapat. Lepas aku cuba brainstorm apa diorang perform macam ni and apa diorang tak confidence macam. Tapi that's the only reason yang aku nampak, which is aku rasa diorang lama tak main for the highest level dekat Old Trafford, membuatkan diorang tak dapat hold on to the game. Tapi to be fair, kena bagi kudos juga kat dada MU sebab season ni ataupun season sebelum ni pun benda yang kita selalu cakap pasal MU ni, masalah apa? Masalah diorang tak ada keinginan yang jitu bila main. Kau tak nampak benda tu keluar dari play-play diorang. Kekuatan mental tak ada. And game ni against team yang quote and quote ganas dan physical, Sunderland selesa. Aku rasa the only chance aku macam untuk Sunderland kalau tengok balik game ni pun like towards end of the game. Tu je aku rasa aku nampak. And kalau kita tengok first half, selesa. MU dapat chance after chance. Aku tak nampak kat mana kecundang. And finally since post David De Gea, ada game yang kau boleh cakap kau tengok performance keeper and kau rasa macam okay, aku nampak future besar kat Mak Mani. Jangan sorok sangat. Sebab si Lamens ni pun like muda lagi, and kau tak nak letak pressure yang besar. Tapi performance sangat-sangat meyakinkan. Orang akan cakap bro, Sunderland je bro. Kau tengok game-game Sunderland sebelum ni, diorang bukan je tu. Okay, the fact that Mamat ni masuk dengan expectation yang besar, kau dah faham. Dua keeper quote and quote flop sebelum dia. Ada orang boleh kata flop, ada orang boleh kata tak. Maksudnya tak meyakinkan, which is Bayindir dan juga Allahumma salli Muhammad dengan Onana. So kau masuk, kau ni player muda, kau masuk sebab kau faham like Bayindir mungkin tak sangat, tapi Onana masuk dengan big name. Aku that guy yang bawa Inter Milan jauh, aku that guy yang bawa AC Milan jauh. So patutnya dia lagi lebih selesa. Tapi tak berjaya. Semens masuk, performance game ni superb. And benda paling penting untuk keeper yang kau nak apa benda sebenarnya? Kau nak just kau chill je. Maksud kau tak nak kau rasa macam kau tak percaya dengan keeper kau. That's the worst. Kalau kau main as a defender pun, kalau pernah main bola, benda yang kau paling like tak suka sekali adalah kau tahu kau tak percaya keeper kau. Itu akan affect the whole game. Kau faham tak? Sebab confidence yang datang tu, dia tak akan datang dengan sendirinya. And confidence ni hanya akan datang bila kau tahu kau ready to back it up. Faham tak? Kau tahu worst case kau still akan dapat XYZ. Faham tak? Tapi kalau kau tak ada benda tu kat belakang kau
kau tak jadi acah confident lah. Jadi tak confident. So shout out ke keeper. Aku rasa Amorim tak tahu siapa yang go for Mamat ni. Satu game jangan get carried away. Tapi so far satu game aku boleh cakap yang mana team ni kalau kekal dengan keeper ni, aku nampak defense akan makin selesa lah. Dalo aku tak yakin dengan dia main position ni. Ya aku faham lah, like Dorgu member tak boleh cross kan. Depends on position lah. Kalau game tu kau macam nak main counter, Dorgu is that guy. Kalau kau kena build up and try untuk create daripada bawah, kenalah juga hanya Dalo. Tuan tak ada tempat. Aku rasa transfer Indo Januari ni dia kena improve. Yelah tahun lepas dah sign Dorgu untuk improve, tapi tak sesuai juga. Dia kena betul-betul identify play profile siapa lah yang diorang sebenarnya perlu dapat kan. And Mount arguably one of the best player, sebab aku faham kenapa Amorim berkeras nak menggunakan Mount juga, walaupun start the season tak berapa meyakinkan dia main. Tapi aku nak faham like Mount the only player yang boleh main that role of two number 10s. Kau nak cuba henyak Kunyang, Bomo, kita semua tahu Kunyang dengan Bomo satu dah kena ambil masa untuk get used to the team with each other dan sebagainya. And kalau kau guna play dua yang rakus in terms of nak score je, kau siapa nak create, kau perlukan that Mount lah. Walaupun Mount yang score game ni, so shout out Mount. Tapi kau tahu Mount tu dia ada the X factor kalau kena mood dia. Sebab Lampard bukan kebetulan Lampard rate dia highly, Tuchel menang Champions League dengan dia. So nak cakap sikit experience, Mount is that guy lah. Cuma persoalannya adakah Mount boleh deliver under pressure dekat MU yang tengah kucak-kacir. Dia buktikan kat sini boleh. Sebab aku nak faham, kita boleh argue score goal pertama lah yang paling susah, nak break the deadlock. Kalau kau striker, kau score goal kedua, goal ketiga, goal keempat, kau rasa macam kalau 2-1 tu jadi 2-1 tu lain lah. Maksud aku, kalau kau dah selesa lead betul kau score, okay, semua orang boleh buat. Tapi jadi the first guy untuk score, temperature tengah tinggi, Sunderland je kau patutnya perform, lagi pressure, betul tak? So dia boleh deliver. And aku suka tengok dia main as that two number 10 role. Aku tak tahu Amorim akan kekalkan ke tak this type of system dan players yang digunakan dalam game ni, sebab kita semua tahu setiap game berbeza. And we'll see sama ada this is a one off punya performance ataupun ada high ceiling. And other than that, kalau kita tengok dari sisi positions lain pun dalam game ni, Ahmad superb, okay. Improvement, walaupun season ni dia tak start slow, tapi aku suka Ahmad punya directness setiap kali dia dapat bola. Itu adalah perkara yang membuatkan dia adalah one of the best player last season. So Amorim just kena keep head down and focus. Benjamin Sesko, Mamat ni 2 gol 2 game. Bukan kebetulan semua tim dalam Europe, almost semua tim dalam Europe besar-besar ada link dengan Mamat ni, nak cuba dapatkan Mamat ni untuk masuk Arsenal. And dia mesti ada that quality yang membuatkan semua. Dari segi kalau tengok dari segi stats yang kau tak nampak, dia bukan mata kasar sangat. Aku rasa dia lebih kepada stats yang macam maybe kelebihan dia punya run in behind ke, punya open up space untuk teammates ke apa. And the fact that dia dapat 2 gol macam ni, kau faham dia type of player yang kalau kau tengok past seasons pun belas gol lah max whole season. Dia bukan striker yang score 20-30 gol sebab dia masih muda kan. So the fact dia dapat 2 gol so far, kira sebenarnya sangat positif. So kira rate tu agak laju kalau dia kekal rate 2 gol dalam masa sebulan lebih. Kalau kau kira sampai hujung season, kalau dia injury free, lebih kurang 8 season dia akan dapat amount of goals yang sama, which is dia tak flop lah. Sebab dia memang macam tu pun semua dia masuk kan, dia belas gol. And dia just kena keep head down and focus. Sebab aku tengok main Sesko ni, aku suka pasal dia jenis yang kalau tengok cara dia pun tahu, nampak dia tak banyak complain, and dia just fokus on apa kerja dia kena buat lah. Suatu untuk benda kelebihan. Satu je aku tak puas hati dengan MU lah. Satu je, to be honest lah. Diorang dia Benjamin Sesko, at least patut bagi bola, suap bola lagi banyak kat dia in terms of bola tinggi, man. Dia ni bapak tinggi 6 kaki 5 tu. So takkanlah kalau kau bagi 10 cross tak ada satu yang on target. Kau kena bagi lebih sebab on target tu jadi pecah gol. Kalau kau bagi 10 cross, okay, 2 on target solid. So bagi 20 cross, so jadi berapa on target? 4 on target. So 4 on target takkan tak satu gol. Come on lah, mesti lah satu gol. Aku tengok Merino masuk as a start kejap betul gol. So yeah, positive start from Manchester United.